Hei, hari mula-mula bah. Hari mula-mula kita jual bah. Habis dekat apa kotak lah kita hari ni. Masa 2 kotak lah kita jual benda ni. Kita nak lagi tengok customer kau makan gol ni tu lagi meja 2 meja. Mari kita tengok. Dia makan snack crack gapo dek. Baik. Okey. Ada satu meja mari warga anak ini. Apa makan gapo ni bang? Snack crack. Satu Telah masai. Oh ni kita buat diri. Satu lagi. Oh ni buttermilk. Jadi. Dari mana mari ni? Dari Bukit Timah. Tengok video ni dah. Naik FYP. Naik FYP. Kata baru masuk menu kata. Oh, hari ni kita mula jual benda ni. Hari ni. Kita lihat hari Ahad ada video. Oh betul. Betul hari ni. Naik FYP pagi tadi FYP. Okey, terima kasih dah. Terima kasih. Hati insya-Allah tu. Dia nak makan. Akak nak makan. Bagi nak meja lagi. Yang ni orang glamour kau budak hulu. Budak hulu asal nama dia. Bagi. Betul tak budak hulu? Assalamualaikum. Awak kau pegang. Awak kau pegang. Awak kau lah pegang. Makan apa ni? Ini kita makan dua pizza. Dua pizza bagi. Dua jenis. Dua jenis. Dia ni sambal mi goreng dengan sambal. Tunjuk pe. Tekanlah ke. Tunjuk. Mari akak. Dekat ke. Sos apa ni? Sehat sos hijau dengan sos merah ni snack crack biasa. Snack crack biasa. Tawa. Tawa. Lepas tu ni buttermilk. Bagi saya tekak orang Kelabang ni sedap buttermilk. Kita masak. Oh ya, dia memasak odak barang atau bak odak barang. Set mu kena mari. Kita masak. Oh bijak. Set mu kena mari sini terahak buttermilk ni. Kalau masih sebelah tu. Oh. Budak hulu dah. Okey nak awak pun pegang. Dia pun santai gak ah. Santai gak. Mula awang kalau pegang. Awang kalau pegang TikTok dia. Ho. Ekor ni. Lu mau tiga ekor. Terima kasih dah. Okey, terima kasih. Masuk. Kita buat dah kita. Okey, yang mana-mana lagi hot tak mari kat Laila Restaurant nak makan benda snack crack ni. Boleh mari. Sebab hari ni kita buat janji dah dalam video belum ni. Kata hari Ahad kita nak start jual. Boleh. Masak biasa awak ngasah dah. Lepas tu hijau soh. Lepas tu sutut telur asin pula. Masak telur masin dengan masak buttermilk macam abang makan saat ni dia. Okey, yang mana main makan dah hari ni dah. Jangan lupa komen dek. Customer Laila Restaurant. Kalau ada orang jauh mari tadi. Kita terima kasih tengok video kita. Mari kat Laila Restaurant ni. Terima kasih banyak lah. Okey, siapa nak makan snack crack insya-Allah kita nak jual apa lagi kacik? King crack ada lagi lepas ni ya. insya-Allah. Insya-Allah king crack nanti kita buat video lepas ni. Baik set kita.